ke Family 3S Channel. So hari ni kami akan camping di tempat ni. Memang istimewa di hati kami sebab tempat ni dulu adalah tempat pertama kali kami camping. Sekarang ni adalah camping kami ke-57 dan kami repeat lagi tempat yang sama, tapi nama dia lain sikit lah. Dia dah tukar kepada Deruan Rimba Hulu Langat. So jom layan video kami hingga habis. Let's go. Jom kita nampak daripada jauh. Banyak gila cempedak ni. Ya Allah sedapnya. Okey bang. Okay, dapat dah. So boleh ya? Jom. Dah, gang cempedak kita jom. Jom, register dulu. Okay. Alright, dah siap register dah. So tapak kita tapak B9. Jadi kat tapak tu nanti ada ruang nak masukkan kad. Kita masukkan kad ni. Then masa pulangkan, masa keluar nanti baru pulangkan. Okay. So Bagus lah sistem dia. Itulah. Sekarang kita masuk dulu, drop barang dan kita keluar balik. Parking dalam dah penuh. Alright. Ni B7, kawan-kawan lain semua dah sampai dah. B8. Oh, B9 belakang tu. Jom kita tengok. Ni baik sini. Hai guys. Buat apa guys? Ini kemah siapa? Oh, kemah mama. Oh, kita sebelah mama. Power. Oh, boleh letak tilam besar. Mobil ada. Alright. Jom. Oh, ya ke? Okey. Jom kita set up pula kat luar. Jom. So masukkan dulu kad kat situ. B9. No lah, Okey. Jom. Let's go. Okey, kita tengok tapak. Nah, kita turunkan barang pula. Ada dari Adam memimpin jelajah sepi bersama Suci Sufi yang selalu berlari. Ransel di bahu api unggun menyala terang. Hutan luas jadi teman di malam yang lapang. Tenda kecil di bawah bintang bercahaya. Alam ini jadi guru cinta yang tak sirna. Mereka mengembara membawa cerita baru. Di balik layar ada tawa dalam setiap waktu. Family 3S menyatu di alam terbuka.
mereka penuh makna, berbagi cerita. Setiap perjalanan ukir memori abadi. Bersama keluarga hidup jadi harmoni. Angin berbisik, daun-daun melambai ramah. Air sungai menyanyi, matahari berserah. Mami si penyayang, daddy jadi pelindung. Anak-anak menari dimanapun mereka tergabung. Family 3S menyatu di alam terbuka. Langkah mereka penuh makna, berbagi cerita. Setiap perjalanan ukir memori abadi. Daddy, buat apa tu? Propek cempedak. Inilah tadi hasil kita beli cempedak tadi kan? Tapi okey ang. Peniaga dia tu memang jujur betul. Ya. Cantik buah dia. Bayangkan nampak. Seulas-ulas besar-besar ni tak keras, tak apa. Manis. Kita orang beli 2 biji, tapi kat Langat ni memang agak mahal sikit kan? Sekilo RM12. Kalau kata untuk beli kan, bolehlah kat abang tadi ni. Dia bagi kita orang, penuh. Nampak tak? Besar ni. Tu dah besar, lepas tu nampak tu. Penuh isi. Dia tak scam lah. Tak scam, memang. Nampak. Ni baru separuh ni. Dah pernah nak penuh dah. Apa nama? Apa kita buka sebiji dulu? Okey, jom kita goreng pula. Jom. Senang ambil kerak sekali. Minyak je dah. Cakapnya lah, ada yang dah masak tak? Yang ni kan? Dia elok. Kau dia buka. Bersama keluarga hidup jadi harmoni. Kemana angin membawa kaki melangkah. Keindahan dunia ini tak henti mengundang megah. Tak hanya tentang tempat, tapi tentang kebersamaan. Family 3S tunjukkan cinta tanpa batasan. Family 3S menyatu di alam terbuka. Langkah mereka penuh makna, berbagi cerita. Perjalanan ukir memori abadi. Bersama keluarga hidup jadi harmoni. Family 3S menyatu di alam terbuka. Langkah mereka penuh makna, berbagi cerita. Setiap perjalanan ukir memori abadi. Bersama keluarga hidup jadi harmoni. Kemana angin membawa kaki melangkah. Keindahan dunia ini tak henti mengundang megah. Tak hanya tentang tempat, tapi tentang kebersamaan. Family 3S tunjukkan cinta tanpa batasan.
nak yang mana? Which one you want? Okay. Okay. Tak sini dulu, tak sini dulu. Okay. Makan apa tu? Maggi. Maggi dengan? Ini kita makan steamboat. 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 Adik makan apa? Fish Makan body tu, 9 fish crab body. sticks. Okay. Wait, I want to take photo with you. Ready? Ada ke meatball? Ada? Meatball. Kita ambil kamu punya mangkuk. Mami, Ya. kecil. Ni. Okey.
Cik Faiz bagi naik. Dia tunjuk kat bawah je kan. Dia betul. Dia kat bawah je, dia bawah dia keluar. Tunjuk. Sekali buat dapat dalam